kubur ramai-ramai, nak mengambil semangat, nak ingat mati. Okey, faham tak tu? Dia kaedah bid'ah ni senang lah. Kita buat satu benda dengan kaifiat tertentu, dengan kepercayaan ada fadilat tertentu, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan ada fadilat ataupun ada kaifiat. Yang kedua, tentang wanita menziarahi kubur. Ulama agak menyuruh kita berhati-hati tentang wanita ini, sebab ada Ziarahi kubur pada hari perayaan adalah budaya orang Yahudi, adalah budaya kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi hukum ziarah kubur hari raya. Bagi soalan yang terakhir, ziarah kubur hari raya, nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur. Orang Melayu bila pagi raya dia mesti ziarah kubur. Perlu ke? Tidak ada mana-mana dalil yang mengatakan ada kelebihan khusus ziarah kubur pagi raya. Tak ada. Jadi kalau dia pergi ziarah kubur pada pagi hari raya dengan kepercayaan ada kelebihan khusus, maka termasuk dalam bid'ah. Tapi kalau dia pergi kerana dia rasa hari itu hari cuti, dia balik kampung, adik-beradik yang lain ada, saja nak pergi ziarah kubur ramai-ramai, nak mengambil semangat, nak ingat mati. Okey, faham tak tu? Dia kaedah bid'ah ni senang lah. Kita buat satu benda dengan kaifiat tertentu, dengan kepercayaan ada fadilat tertentu, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan ada fadilat ataupun ada kaifiat, maka ia menjadi bid'ah. Bid'ah idhafiyah dalam agama, bid'ah tambahan. Ziarah kubur okey, bila-bila boleh ziarah, bila-bila boleh ziarah, sebelum raya boleh ziarah. Tapi kita ziarah pada hari raya tu, kalau ada kepercayaan fadilat khusus, orang tanya pasal apa orang ziarah, memanglah hari ni raya kenalah ziarah, tu dah problem lah. Kalau orang tanya pasal apa orang ziarah kubur ni, cuti, adik-beradik semua balik, so kita ziarah lah, nak ingat mati sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Daniel, apa hukumnya menziarahi kubur khusus pada hari raya? Ya, kita bercakap tentang kebiasaan masyarakat Melayu kita di Malaysia. Bila masuk hari raya, terutamanya hari raya pertama, maka ramai juga yang akan menziarahi kubur, kubur ibu bapa, adik-beradik dan seumpamanya. Penuh kuburan dengan manusia ketika itu bersempena dengan hari raya. Jadi apa pendapat Islam tentang kebiasaan ini? Bila kita mengkaji dalil-dalil, pertama sekali kita mendapati bahawa memang ada dalil daripada Nabi SAW yang tidak melarang, malah menyuruh kita untuk menziarahi kubur. Ada hadis oleh Imam Muslim, pastinya sahih, baginda SAW pernah mengatakan, aku sebelum ini pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahilah, tidak mengapa. Ada hadis yang lain yang menyuruh kita menziarahi kubur, contohnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah, demi untuk zuhud sekaligus untuk mendapat peringatan tentang mati. Maka itulah tujuan sebenar kita menziarahi kubur. Maka ziarahilah, kata Nabi, tiada masalah tentangnya. Maka perintah dan keizinan Nabi ini dia berlaku secara umum. Maksudnya pergilah menziarahi kubur pada bila masa pun. Tiba-tiba kita tidak menziarahi pada waktu lain, cuma tunggu hari raya. Sebagai contoh, itu satu isu. Waktu lain tidak pergi, tapi bila datang hari raya kita pergi. Maka ada ulama yang membid'ahkannya. Ada ulama yang membid'ahkannya, mengatakannya ia bid'ah, ia salah. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengarahkan kita menziarahi kubur khusus pada hari Lebaran. Maksudnya tak ada dalil mengatakan ziarahilah kubur pada 1 Syawal, contoh. Tidak ada nas seperti itu.
Oleh sebab tidak ada nas, tapi kita bersungguh-sungguh membuatnya, maka ada ulama melarang. Iaitu kamu bersungguh-sungguh membuat sesuatu yang Nabi tak suruh kamu buat. Nabi tak suruh kamu buat, tapi kamu bersungguh-sungguh membuatnya, sehingga kamu merasakan itu kehendak agama. Maka disebabkan itu, sebagian ulama melarangnya, menganggap dia bid'ah. Saya merasakan jika kita mengatakan, oh saya pergi menziarahi kubur sebab Nabi suruh, itu memang salah besar. Sebab Nabi tak pernah suruh kita menziarahi kubur khusus pada hari raya, tak ada nas. Tapi kalau kita menziarahi kubur bukan disebabkan perintah Nabi secara khusus, kita tak berkata demikian, tapi disebabkan, oh saya bekerja di KL, kubur ibu di kampung, di Pulau Pinang, jadi saya cuma balik pada musim hari raya. Masa itu sajalah saya berkesempatan ziarah kubur ibu, sebab waktu lain saya nak pergi pun tak boleh, saya bekerja di KL. Saya rasa agak munasabah dia pergi menziarahi kuburnya pada waktu hari raya, sebab itulah kesempatan yang ada baginya. Dan dia juga tidak mengatakan, ini atas perintah Nabi yang khusus untuk saya menziarahi kubur ibu saya pada 1 Syawal, ada nas yang khusus tentangnya. Dia tak berkata demikian, cuma itu kesempatan bagi dia. Dia sedang mengambil kesempatan. Bagi saya tidak salah, sebab ada nas umum yang mengizinkannya. Ziarahilah kubur. Maka dia sedang menziarahi kubur tanpa dia mengatakan, saya buat ini sebab ada nas khusus menziarahi kubur pada 1 Syawal. Dia tak berkata demikian. Maka nas umum saya rasa sedang dimanfaatkannya. Saya tak anggap itu suatu kesalahan, kecuali jika dia berniat bahawa ini perintah Nabi, itu lain. Itu dia mengada-adakan syariat. Saya lebih cenderung dengan pendapat ulama yang seperti itu, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang wanita menziarahi kubur. Ulama agak menyuruh kita berhati-hati tentang wanita ini, sebab ada hadis Nabi berbentuk larangan. Namun ada perbincangan oleh ulama seperti Imam Ibn Hajar dan sebagainya yang mengatakan larangan itu larangan yang bersyarat. Jadi ada perbincangan yang lebih panjang yang akhirnya melahirkan satu rumusan bahawa wanita dilarang sebab emosi mereka berbeza dengan kaum lelaki. Mereka mudah lemah, nanti takut mereka menjerit-jerit, menangis secara melampau. Sebab itu pernah ada larangan. Tetapi jika terhindar semua itu, maka ada ulama mengatakan makruh, taklah sampai haram. Tapi ada ulama mengatakan jika terkawal keadaannya, maka diizinkan. Yang berikutnya ialah juga disyaratkan tidak ada pergaulan yang boleh membawa pada pergaulan bebas. Nanti laki-laki pun menziarahi kubur, yang wanita pula yang muda-muda pun menziarahi kubur. Nanti tak sempat tengok kubur, tengok satu antara yang lain. Jadi fitnah lain, bala lain yang datang. Itu pun boleh menghasilkan hukum larangan, sebab boleh melahirkan perkara yang kurang baik ketika berlaku pergaulan antara laki-laki dan perempuan ketika sama-sama pergi ke kubur untuk menziarahi kubur. Jadi syariat cuba meletakkan satu hukum supaya tidak berlaku benda-benda yang akhirnya bercanggah dengan syariat. Nak melakukan sesuatu yang hanya sunat, tiba-tiba jatuh pada perbuatan yang haram. Sudah pasti syariat tidak mengizinkan jika itu berlaku. Ziarah kubur itu tidak wajib, sunat saja. Tapi ketika menziarahi kubur yang mana melibatkan lelaki dan perempuan, akhirnya memandang melaku, timbul syahwat mungkin kerana perbuatan sunat saja, timbul yang haram, maka itu dilarang oleh agama. Semua itu perlu diambil kira untuk kita memahami tentang ziarah kubur. Walaupun secara umumnya Nabi suruh kita menziarahi kubur, tapi perlu ada perincian sedikit sebanyak seperti mana yang saya sebutkan tadi. Allahu a'lam bishawab. Berhari rayalah, sambutlah hari ini. Dan kata para ulama sunnah, simbol Aidil Fitri itu ada 3. Aidil Fitri itu ada 3 simbol. Yang pertama, tidak meninggalkan mandi ketika datang menunaikan salat hari raya. Jangan meninggalkan mandi, kerana para sahabat tidak meninggalkannya. Yang kedua, tidak meninggalkan menjamah makanan sebelum datang salat hari raya. Jangan tinggal. Itu adalah sunnah baginda. Hari ini siapa pun tidak boleh berpuasa, miskin maupun kaya. Tidak boleh berpuasa. Hatta zakat fitrah diberi kerana nak mengeluarkan daripada
berpuasa. Jangan berpuasa, beri mereka makan. Dan yang ketiga, simbol adil fitrinya ialah ketika datang menunaikan salat hari raya, datang dalam keadaan bertakbir. Ketika kita keluar menunaikan salat hari raya daripada rumah masing-masing berkenderaan, sangatlah disuruh kita bertakbir. Dan para ulama salah menyebut, andai kata kita berkenderaan dengan tempat untuk ditunaikan salat hari raya, biarlah kenderaan kita itu jauh sikit, kita berjalan ke situ, dan ketika berjalan bertakbir. Itu adalah simbol Aid al-Mubarak. Mudah-mudahan anda dan saya telah menghidupkan satu Syawal dengan penuh keinsafan kepada Allah. Dan satu perkara sebagai akhirnya ingin saya beri penekanan pada hari ini, kalau boleh tinggalkan acara menziarahi kubur di tanah permakaman, tinggalkan. Kerana hari raya tidak ada kena mengena dengan ziarah kubur, tidak ada. Menziarahi kubur pada hari perayaan adalah budaya orang Yahudi, adalah budaya kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW menadah tangan kepada Allah, ya Allah, janganlah kau jadikan kubur aku ini sebagai hari perayaan, dan janganlah kau jadikan kubur aku ini sebagai masjid tempat mereka datang beribadat. Alhamdulillah, doa baginda dimakbulkan. Nabi-nabi lain doa kubur mereka kesemuanya terkena fitnah. Tambah kubur para wali kesemuanya terkena fitnah. Kubur Rasulullah selamat daripada perkara ini. Maka hari raya tidak ada kena mengena dengan upacara ziarah kubur. Allah beri masa yang panjang untuk ziarah kubur, kita tidak ada masa. Tiba-tiba hari yang seronok ini, hari ini adalah hari untuk kita menikmati kehidupan, tiba-tiba kita menghabiskan dengan ziarah kubur. Itu termasuk yang kedua yang dihasut oleh iblis. Yang pertamanya syirik, yang keduanya adalah bid'ah. Dan baginda menyebut dalam hadis Imam Bukhari, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masjida. Allah laknat Yahudi dengan Nasara kerana menjadikan makam-makam para anbiya, nabi-nabi mereka itu sebagai tempat beribadah masjid. Ziarahlah hari lain, ziarahlah kubur hari lain. Lepas seminggu kah, sebelum balik ke rumah masing-masing untuk menjalankan tugas masing-masing, ziarahlah. Dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman, cuti pun dah habis, dalam perjalanan nak balik itu, ziarahlah. Ataupun dalam perjalanan masa awal datang ke kampung, ziarahlah. Tetapi hari ini bukan hari ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur hari ini dengan kita merasakan salah kalau tidak ziarah, kita telah menghidupkan budaya Yahudi, budaya jahiliyah yang telah dibenamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan bimbang. Doa itu sampai pada orang yang mati di mana sahaja anda berada. Di rumah, di masjid, di jalanan, kesemuanya sampai. Itulah yang kita ambil daripada ayat 10 surah Al-Hasyr. Allah berfirman tentang mujarab dan makbulnya doa. Allah simpan dalam surah yang besar, suratul Hasyr, ayat yang ke-10, menyebut doa itu sampai tang mana saja. Elakkan ziarah kubur pada hari raya kerana dia bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallah minni wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima ibadat anda dan menerima daripada saya. Mudah-mudahan kita akan balik di hari akhirat melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Hukum ziarah kubur hari raya. Bagi soalan yang terakhir, ziarah kubur hari raya, nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur telanjang. Tu jawapan dia. Faham lagi? Haram. Pasal apa haram? Pasal telanjang. Dah lah pakai baju macam biasalah tutup aurat. Kalau tutup aurat tidak ada nas yang melarang. Bahkan itulah suruhan Rasulullah. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah.
dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku ngaji belaka dah, ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur mengingatkan pada akhirat. Dah kalau ziarah hari raya sunat, hari dak raya sunat juga. Jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun sunat ziarah kubur. Dan yang kata yang tak betul, kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur, hari lain tak sunat. Ini salah. Situ baru salah. Dah apa dia pergi ziarah hari raya saja? Itu yang kita nak marah pasal dia balik cuti raya je. Kan dia duduk kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik ziarah kubur. Mesti balik kampung dulu baru ziarah kubur. Faham tak ke? Takkan duduk Johor naik kereta pergi ziarah kubur kejap pagi. 4 jam perjalanan, lepas tu naik pula 4 jam perjalanan. Ziarah kubur 5 minit. Jauh. Dia balik raya. Bila balik raya, mun salah apa? Geng-geng yang balik raya, yang duduk merantauan, balik ziarah kubur hari raya atau petang nak raya. Kita hak duduk kampung apa ziarah hari rayanya? Kita duduk kampung dah, ziarah hari lain boleh. Nak tunggu dia juga. Salah situ. Jadi dia betul, kita salah. Apa dia betul? Pasal dia balik cuti raya. Kita dah cuti dah, duduk kampung dah. Takkan nak tunggu raya. Asal raya kat baru nak pergi. Mak kata, bawa kendi jiruh kubur cik Kita bawa kendi, jiruh juga, apa jiruh. Dah salah, kubur je keke. Faham tak? Dah setahun sekali baru pergi, raya baru pergi, dia tak ingat. Itu dekat dengan pokok. Dia ni nampak pokok jadi banyak dah. Hak manusia tahu, pakai duduk lah. Dia kata ayah kita ni pasal nisan bulat. Nisan bulat kan ayah muda kau, ayah pun nisan bulat kau. Jadi biar faham, jangan kita gaduh nak hukum. Dia ni dia fatwa ziarah kubur hari raya haram. Ni orang jahil. Jangan pakai golongan jahil. Pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi tok guru, kononnya pandai hadis, pandai apa, mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi fa aftau bila ilmi. Nabi pesan dah, akhir zaman ada orang yang belagak pandai beri fatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa adallu, mereka menyesatkan manusia yang lain. Ziarah hari apa pun silakan. Siang dan malam harus. Cuma orang yang jenis takut, makruh ziarah pada waktu malam. Faham? Orang jenis takut kan? Dengar cabut habis waktu-waktu nasihat orang yang pijuk lagi. Sangat. Jadi boleh ziarah hari raya, pagi raya, petang raya, tak boleh ziarah pun tak berdosa kerana hukumnya adalah sunat saja. Dan satu lagi peringatan, bila berhari raya ini kita jangan lupa takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu takbir besarkan Allah kerana Allah pilih kita Islam, iman, duduk pula dalam jamaatul ulama bersama alim ulama. Besar dak nikmat Allah beri pada kita. Walitukabirullah, jangan duk gaduh ke sate sangat, jangan duk kata ke nasi dagang saja. Siapa kamu lupa walitukabirullah, untuk bertakbir pada Allah pada startnya petang malam hari raya sampai ke pagi hari raya. Sebutlah ramai-ramai anak beranak ngayah ngetuk ngentok orang, ngetok nyik ngadik susu ngemak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Kata gitu insya-Allah masuk dalam ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu besarkan Allah, takbir Allah pada malam raya, tanda terima kasih Allah pilih kita, beri hidayah kepada kita, beri puasa, beri raya, beri agama. Maka kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam. Islam tidak menetapkan atau mengkhususkan waktu tertentu untuk berziarah kubur, termasuk hari raya. Amalan ziarah kubur yang dibenarkan adalah bersifat umum dan boleh dilakukan pada bila-bila saja, dengan tujuan untuk mengingatkan diri akan kematian dan mendoakan ahli kubur. Kesalahan atau larangan dalam Islam terkait ziarah kubur pada hari raya atau hari-hari tertentu terletak pada keyakinan atau anggapan yang salah bahwa amalan tersebut disunahkan atau diperintahkan khusus. Menganggap ziarah kubur pada hari raya sebagai sunnah yang ditekankan atau perintah agama yang khusus pada hari itu adalah tidak berdasar. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan atau mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya. Memiliki keutamaan atau keberkahan khusus. Meyakini bahwa ziarah kubur pada hari raya memiliki keutamaan atau keberkahan yang lebih besar dibandingkan hari-hari lain juga tidak memiliki dasar syar'i. Keutamaan ziarah kubur terletak pada tujuannya, bukan pada waktunya. Dengan kata lain, amalan ziarah kubur itu sendiri tidak dilarang, bahkan dianjurkan secara umum.
Namun, yang menjadi kesalahan atau dilarang adalah mengikatkan atau mengkhususkannya pada hari-hari tertentu seperti hari raya dengan keyakinan bahwa hal tersebut adalah sunnah atau perintah agama yang khusus pada waktu itu. Ini bisa dianggap sebagai bid'ah, perkara baru dalam agama yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami bahwa ziarah kubur adalah amalan yang baik untuk mengingatkan kematian dan mendoakan ahli kubur. Dan ia boleh dilakukan pada bila-bila saja, tanpa perlu dikaitkan atau dikhususkan pada hari-hari tertentu dengan anggapan itu adalah ajaran agama yang spesifik pada waktu tersebut. Kami ingin memperkenalkan kepada anda satu laman yang penuh manfaat, Amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik untuk mempelajari Al-Quran secara online. Dapatkan akses kepada tafsir, panduan tajwid dan banyak lagi secara percuma.